Kepala otak dia. Aku simpan semua duit aku dalam beli emas ni. Tup apps ni dah shutdown. Damn! Ya Allah. Apa dosa aku sampai kau uji hamba-Mu ini, ya Allah? Tinggal ni. Aku tak sangka lah. Baik rumah. Banyak dah. Gelapkan rambut aku. Duit. Abang, nak duit raya sikit? Tak ada. Aku mana ada duit. Alah bang, ni hari raya lah. Kita orang pun nak duit raya juga. Aku cakap tak ada nak kena. Ya abang ni, kedekut lah. Jap. Macam kenal je muka abang ni. Okey. Nah, seorang RM10. Dah. Berambus main jauh. Nah. Thank you, bang. Terima kasih bang. Weh, raya weh. RM10 weh, raya dah. Lepas tu, aku tak ada apa lah. Jadi kau ada idea. Mesti boleh ni. Assalamualaikum. Kami datang nak duit raya. Nak raya. Waalaikumsalam. Ya, nak beraya ya? Ziarah rumah orang tak kenal? Ya. Masuklah. Okey. Cik, kita nak balik. Pakcik, yang ni nak balik lah. Oh, kamu semua nak balik je? Masih. Yang ni aku dosa. Yang ni kenapa ni? Duit raya lah, pakcik. Duit raya? Kau ni dah tua bangka pun nak duit raya lagi ke? Pakcik, saya budak-budak lagi lah. Kau budak-budak lagi? Tak percayalah aku. Merepek lah. Pakcik nak tengok my kid saya. Mana? Alamak, tak bawa lah, pakcik. Tapi pakcik boleh buktikan dekat kamu kalau kamu bukan kanak-kanak. Leh, macam mana? Kan aku dah cakap. Kau bukan budak. Bodoh, pakcik. Bulu apa tu? Kerjaya apa lagi nak buat? Macam mana lagi nak cari duit ni? Assalamualaikum, bang. Derma sikit boleh? Waalaikumsalam. Kau ni pahal. Raya-raya ni tak ada keluarga. Minta duit je. Cukup kaki, cukup tangan kan? Alah, abang. Janganlah cakap macam tu. Kalau tak nak derma tu tak apa. Tapi at least abang bagilah duit sebagai hadiah hari raya. Tak ada. Belang kau. Miau. Kau ni kan. Aku ni bukannya tak ada duit je. Keluarga pun tak ada. Kau lagi nak minta simpati aku pula. Orang kata muka comel senang dapat gift. Hello? Ni pusat penjagaan rumah kebajikan Siti Khadijah ke? Saya nak datang, nak melawat sambil bagi bantuan. Lebih-lebih lagi pada perempuan lah yang ada anak kalau boleh. Anak tu kecil lagi lah kalau boleh. Kenapa awak jumpa saya? Saya faham apa yang awak rasa datang daripada broken family. Dan saya nak bersama awak. Awak ni gila Saya
saya. Saya ni kotor. Masa lalu saya teruk. Masa depan saya dah tentu hancur. Kalau kita nak cakap pasal kotor, teruk, semua orang kotor, semua orang teruk. Tapi masa depan tu belum tentu macam apa yang kita fikirkan. Awak ni kenapa? Ramai lagi perempuan kat luar sana yang baik, yang ada masa depan, yang kerja baik, yang boleh cantik selalu untuk awak. Kenapa awak pilih saya? Saya faham sebab saya sendiri pun datang dari broken family. Family saya buang saya. Lepas apa yang diorang tahu. Tapi awak stranger entah daripada mana datang, tiba-tiba nak saya. Mengarut. Apa yang mengarut? Saya pun faham juga macam mana rasa dia kena buang dengan keluarga. Sebelum ni, ex-boyfriend saya dah sedap dengan saya. Bila saya mengandung, saya bagi tahu dia tinggalkan saya. Lepas tu dia tak nak mengaku pun yang anak tu anak dia. Sekarang ni cuba awak bagi tahu saya, macam mana saya nak percaya ke lelaki lagi? Okey. Sampai bila? Sampai bila awak tak nak percaya dekat lelaki? At least kalau awak bagi saya peluang, you've got nothing to lose. Dan kalau awak tak nak buat untuk diri awak sendiri, awak boleh buat untuk anak awak. Budi. Ya. Dia pun perlukan figure seorang bapa. Awak tak nak ke dia dapat merasa beraya dengan sebuah keluarga? Mungkin saya bukan siapa-siapa dan saya tak boleh demand pun. Tapi apa jaminan awak untuk saya? Okey, kita praktis sebagai sebuah keluarga dan kalau semua okey, tepat pada masanya, saya akan kahwin dengan awak. Mama, sedapnya rezeki abang dibagi. Ni siapa? Ni ayah Budi ke? Awak dari mana tadi, Farid? Oh, dari taman sebelah. Tuan baru je pindah sini. Tu datang tu. Anak saya cakap dia selalu main bola dengan anak akak. Iya. Tapi, akak belum kahwin lagi. Macam mana ada anak? Mungkin anak saya ni salah orang lah kot. Biasalah budak kecil. Tak ingat sangat kan? Yelah, budak-budak kan. Tapi tak apalah. At least kita boleh berkenalan sebagai saudara sesama Islam. Ni pun kami nak berangkat dah ni. Nak pergi rumah saudara lain pula. Ni, salam aunty. Nah, ada duit raya sikit ya. Dan, tapi doakan aunty cepat kahwin tau. Kalau boleh spesifik sikit doa tu. Aunty nak westerner. Next raya aunty dah berdolar the money. Terima kasih aunty. Semoga aunty cepat kahwin. Awak ni kelakar lah. Pandai kan awak mengayat perempuan? Saya mengayat perempuan yang kuat je. Kuat dengan hidup. So, lepas ni kita nak pergi raya kat mana pula? Kita try je banyak-banyak supaya kita dapat cover apa yang kita tak dapat buat dulu. Mari sini ayah pegangkan duit tu, takut hilang. Kita ni ada bobo bacang, Mang. Bau bacang? Oh. Dialek orang Kelantan ni. Aduh. Kita ni duk saudara jauh, belah-belah rumah Mak Imah.
Hak berapa kilo dari Kota Baru tu? Mak Imah, hok seberang warung Thailand tu. Bukan, hak dekat dengan rumah ketua. Hak ada lampu jalan warna hijau kuning merah tu. Oh, Jali. Oh. Lain mula ni dia. Oh, Makin cerah. Cucuk ah. dak saja datang nyinggah nak kecap dengan mu. Oh, baik. Abang kelik dulu Oh, baik. Entah. Ni anakmu ke? Anak siapa lagi, bang? Oh. Molek comel anak binimu dah. Jali. Aku ingat ke orang sepumu ni tak ada siapa nak. Dulu, mu ni bodoh, gemuk. Bodoh pula tu. Natai beruk mu. Berat. Abang kelik dulu lah. Betul. Tengok gambarmu ni. Lain, bang. Abang kelik dulu lah. Oh, baik. Salah. Ni, ada duit raya untuk anakmu. Banyaklah. Okey. Banyak ke apa? Terima kasih. Terima kasih, Molek. Okey, boleh makan budu dah lepas ni ya. Awak ni kenapa senyum lain macam? Betul ke saya wife awak? Ya, betul. Kenapa suka? Saya ada idea. Apa kata kita buat something? Apa dia? Awak ikut je. Okey. Dah ready ya? Dah. Belum lagi tu. Tengok. Tengok ni, butang baju raya ni. Betulkan sikit. Aku tak sangka aku jatuh hati dengan Safia. Aku jatuh hati dengan kebaikan dia, kecantikan dia. Dan yang paling penting, aku jatuh hati dengan keikhlasan dia. Sampai aku lupa niat sebenar aku. Dah ready? Dah. Okey. Senyum. Okey, 1, 2, 3. Berjaya pun plan aku. Ni adalah dalam 1000. Mungkin lebih sikit lah kot. Betul lah jatuh cinta ni. Tak minat lah. Baru lah perempuan. Lepas tu? Kita ni saudara. Saudara ya? Tapi saya Cina loh. Oh, kalau awak masuk Islam, kita jadi saudara sesama Islam. Walau, mana boleh situ? Saya ni jiran baru pindah. Sajalah datang nak kenal-kenal. Oh, yang rumah sana tu. Rumah besar tu. Tengah reno lagi tu. Nanti masuklah. Kaya ni. Nek, sini. Ada duit raya sikit. Pakcik bagi 300. Kasih Pakcik. Sama. Tisu. Cantiknya mata awak. Cantiknya semua tentang awak. Cantiknya semua tentang awak. Gila. Sepanjang 30 tahun kahwin tak pernah pun macam ni. Nyanyuk ni kerja di orang tua ni. Duit air dah dapat. Jom kita belah. Jom. Eh. Oi.
Salam dulu. Ajar. Aduh, benci lah. Hello Farid. Hello, Safia. Budi bila masuk sekolah? Awak ni lupa ke? Dia kan darjah 2. Oh, semua lengkap? Lengkap je. Baik sekolah dah ada dah? Semua dia ada dah. Kan kerajaan dah provide basic need. Okay, kalau macam tu esok kita raya satu rumah. Lepas tu pergi shopping nak tak? Oh, nak. Okay, jumpa esok Bye Farid. Jumpa esok. Baik. Bencilah perasaan yang melanda ni. Apa patut aku buat lah? Ini bahaya. Okey, Budi. Lepas kita raya rumah orang ni, kita pergi mall. Lepas tu kita dinner. Okey? Okey. Okey. Kita okey? Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik. Cari siapa ya? Kami datang nak raya. Kampung jiran dekat Kelantan? Rumah sebelah Taufik Lak tu. Tapi kampung saya bukan dekat Kelantan. Kampung saya dekat Kajang. Kacang? Kajang? Kalau unik pun anak buah saya, dia ada ramai kembang. Kembang? Tu gemak dia. Oh. Macam aku kenal muka kau ni. Oh. Aduh, siapa dia tu? Harap kembar yang aku tak pernah jumpa lah. Kita ada saudara dekat sana. Farid, lupa nak perkenalkan. Ni anak buah saya. Nama dia? Sofi. Nama saya Sofi. Saya rasa saya ni merupakan kembar yang terakhir dalam family ni kot. Itulah adik-beradik saya banyak sangat perangai lah. Ada masuk penjara, ada buat bisnes. Saya dah penat pesan kat diorang kalau pergi dekat bandar tu kena hati-hati. Nasib baik bukannya aku pernah jumpa. Tapi aku still kena belah sebelum kantoi apa-apa lah. Cik, kami minta diri dulu sebab ada nak singgah rumah saudara lain pula. Sekejap je ke? Bukan kita nak pergi mall ke lepas ni? Oh, lupa nak bagi tahu sebelum nak ke mall tu kita kena singgah rumah saudara satu ni. Kan lambat sangat mengganggu pula. Baik. Nak, sini nak. Nah, duit raya. Cik. Tak apa, cik. Kami ni tak nak mengajar anak datang ziarah untuk duit. Yelah, kita ni datang ziarah untuk mendapatkan silaturahim, kan? Tak apalah, ni hadiah untuk budak-budak. Tak apa, cik. Tak apalah. Ambil je. Okey. Nanti boleh beli aiskrim macam ayah beli kari tu kan? Nah, duit raya lah. Terima kasih. Sama. Cik, kami beransur dulu. Sila. Terima kasih pakcik. Selamat Raya. Selamat Raya. Jom, sayang. Pakcik pergi belayak dulu lah. Okey. Ameng. Aku tahu kau Ameng kan? Apa awak cakap ni? Siapa dia tu? Kau tak nak berlakon sangat lah. Kau ingat aku tak tahu ke? Awak salah orang ni. Aku tahulah. Sebab mata kau tu, aku dah tumbuk 2 biji mata kau tu. Kau memang scammer tak guna bank! Kau tengok ni, Meng. Aku tahu rasa macam mana tumbuk mata kau tu. Sebab tu dekat bawah mata kau tu ada 2 parut. Aku sebenarnya, Meng, aku adalah Sam.
Kau dah kahwin ke? Tu bini kau ke? Atau tu mangsa kau? Apa kau cakap ni? Aku dah berubah. Kau berubah macam mana sekalipun, banyak manusia dah hancur hidup dia disebabkan kau, Meng. Aku tak faham apa kau cakap. Laju-laju tu nak pergi mana? Oh, cik. Takut lambat pergi rumah saudara. Ya, cik. Calo. Awak, kenapa awak macam resah sangat ni? Bukankah kita nak pergi mall je? Kita tukar plan pergi stesen bas. Budi, duit ni ayah ambil dulu Okey. Kenapa kita tak pergi mall ni? Sebab saya nak bawa awak jumpa family saya. Awak ingat kan? Kita punya trial as a family. Ingat? Saya rasa saya dah bersedia nak kahwin dengan awak. So, saya nak bawa awak jumpa family saya dekat utara. Oh, okey. Okey. Tapi nanti awak guna duit ni beli tiket bas ke utara. Cuma saya tak boleh nak ikut lah sebab saya nak settlekan hal ni dengan family saya dekat sini. Okey, boleh. Mama, ayah kena kerja ke raya nanti? Ya nak, ayah kena kerja. Dia kan askar, dia kena jaga keamanan negara Konoha. Kau ingat aku nak kahwin dengan kau? Tak. Aku nak duit Mama, kita nak pergi mana ni? Budi, kita tunggu ayah kat sini, okey? Okey, tapi lagi berapa minit? Tunggu sikit je lagi, boleh? Boleh. Farid, mana kau Farid? Kaya aku raya ni. Plan aku power. Tak cukup power lagi, Meng. Kau kalau tak ambil pot pasal hidup aku, boleh tak? Macam mana aku tak nak ambil pot dalam hidup kau? Kau dah susahkan banyak orang lah, Meng. Mama, ayah tak sampai lagi ke? Tak nak, lama lagi. Budi, apa kata kita pergi makan, nak tak? Tapi Budi ngantuk. Sampai hati kau, Farid. Aku rasa kau dah tipu aku. Aku dah bagi dah kepercayaan aku dekat kau. Apa momen kau dengan aku tu, kau tak percaya ke? Kenapa kau buat aku macam ni? Kenapa kau beria nak ada family yang kau desak aku? Budi. Ayah Budi dah tak ada tau. Ayah Budi mati waktu tengah ada misi askar. Ke sebab duit? Patutlah kau beria bila Budi dapat duit raya kan? Tapi takkan sebab ni je. Farid, kau dah buatkan aku untuk tak percaya ke lelaki langsung. Kau tahu dunia ni tak adil kan? Maksud kau? Bila kita buat baik dengan orang, orang balas jahat. Tapi bila kita buat jahat, kita terlepas daripada hukuman. Aku dah kata kau jangan buang masa aku. Aku nak duit. Abang, duit dah habis, bang. Saya baru je bayar duit rumah sewa. Aku dah agak bini aku ni bodoh. Bodoh bawa sial. Yang kau bayar duit sewa rumah tu dah kenapa?
Abang, dah 3 bulan tak bayar rumah sewa. Hei, yang engkau tu bodoh sangat. Ada cara lain nak bayar duit sewa, tapi engkau yang tak aktif kenapa? Abang nak kita melengkok dekat bawah jambatan tu. Aku peduli apa? Abang. Kau lupa. Abang. Diam lah. Jangan bang, tu dia Ameng bang. Ini orang dapur bang. Abang jangan. Kau diam. Perkara hampir berlaku setiap malam. Abang ni ustaz Ameng. Aku peduli apa dekat anak celaka tu? Ha? Abang tu dah anak abang. Diam! Kau dengar aku. Engkau tu bini aku. Syurga engkau bawah tapak kaki aku. Faham tak? Jadi kau diam. Taklah Ameng. Ibu dah cuba sehabis baik ibu. Ibu dah cuba jadi isteri yang terbaik. Ibu dah cuba jadi ibu yang terbaik. Tapi ibu gagal. Ibu tak gagal, Bu. Ameng yang gagal, Bu. Ameng tak boleh nak bagi ke Ibu. Ibu jangan terjun, Bu. Ameng sayang Ibu. Ibu balik, Ameng. Ameng cari ayah. Ameng dengar cakap ibu, okey? Dah besar nanti, jangan jadi macam ayah. Okey? Janji dengan ibu. Ibu balik, Bu. Ibu balik, Bu. Macam mana? Baik tak? Mantap, brother. Bini aku pun tak perform macam tu. Aku rasa aku nak repeat dengan kau. Okey. Sampai hati ayah buat benda jahat ni dekat ibu. Anak aku. Neng. Aku rasa kau tak rasa apa yang aku hadap selama ni. Kau fikir, kalau kau buat benda baik, siapa nak balas jasa kau tu? Cuba kau hidup jahat macam aku. Kurang-kurang kau dapat sedap. Dah lah. Balik. Balik jaga mak kau tu. Aku kata balik.
Dan sejak dari itu, aku tak nampak kenapa aku perlu buat baik dengan orang. Sebab yang baik biasanya berakhir dengan tragedi. Yang jahat masih boleh bernafas. Dan kalau tak bernafas pun, at least dia pernah rasa nikmat. Kau cakap macam tak ada agama, man. Kau cakap macam dunia ni abadi. Tak ada yang abadi kat dunia ni, man. Ikut kau lah. Aku dah penat rasa susah masa kecil. Sekarang ni, aku nak hidup dengan cara aku.